Okay, kalau kat Malaysia kita dah tahulah ini IMA 7. Yang ni pula kalau kat Malaysia, yang ni pula IMA 7 PHEV. Tapi kat China, ini IMA 7 PHEV dah jadi EV weh. Apa cerita ni? Ramai orang ingat Proton IMA 7 EV dengan IMA 7 PHEV ni kereta yang sama. Cuma satu full electric, satu lagi plug-in hybrid. Tapi sebenarnya bukan macam tu. IMA 7 EV yang kita kenal sekarang ni datang daripada Geely Galaxy E5. Tapi IMA 7 PHEV pula datang daripada model yang lebih besar, iaitu Geely Galaxy Starship 7. Sebab tu IMA 7 PHEV nampak lebih panjang, lebih besar dan proportion dia pun lain sikit. Platform dia macam dah stretched out of the IMA 7 lah. Sebab dia bukan setakat kena muatkan motor elektrik dan bateri, tapi juga enjin petrol, sistem hybrid, tangki minyak dan semua komponen electrification. Tapi yang menariknya, dekat Beijing Auto Show 2026, Geely tunjuk satu prototype Starship 7 EV. Maksudnya model yang jadi asas kepada IMA 7 PHEV tu sekarang sedang diuji dalam version full electric pula. Dan conclusionnya kita bukanlah ini confirm akan jadi Proton IMA 7 baru. Belum. Yang lebih penting ialah bateri tech dia sebalik prototype ni. Geely tunjuk Shandong Golden Battery Family dengan ujian ekstrim macam compression test, bullet penetration dan 8 pin puncture test. So bagi Malaysia, mungkin cerita besarnya bukan sama ada kereta ni akan datang atau tidak. Cerita besarnya ialah teknologi bateri Geely ni boleh jadi petunjuk kepada masa depan Proton IMAS. Mungkin charging lebih laju, range lebih jauh, battery lifespan lebih panjang dan safety yang lebih meyakinkan. Dalam bahasa mudah, IMA 7 hari ni masih relevan. Tapi apa yang Geely tunjuk di China bagi kita hint, IMAS selepas ni boleh jadi jauh lebih menarik.